simpan berjalan, upah simpan sampai 5,000 ke 6,000 lebih. So dia dah tercekik lah, dah sampai dapat notis pertama untuk lelong dah. So dah jadi keadaan macam ni, dia pun contact lah saya dan menceritakan keadaan yang berlaku daripada A sampai Z. So itulah orang kata pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah Anwar Ibrahim ni, puan-puan. Okay. Kalau kita memang dah ada duit, buat apa kita pergi masuk pajak gadai? Kalau kita dah ada duit dekat tangan, kita dah ada emas dekat tangan, itu adalah security yang sangat bagus dah. Buat apa pergi gatal-gatal lagi masuk arah nu, pergi pajak emas fizikal yang ada dekat tangan tu. Konon-kononnya, saya tak pastilah apa yang dia fikir. Mungkin dia fikir dengan emas tu dia boleh selamatkan dia punya dividen ataupun rate yang dia dapat dekat fixed deposit ke, ataupun dia terpengaruh dengan sifu-sifu arah nu yang gandakan emas ke, ataupun tak pastilah. So dekat sini dia buat